Weh, budak mana bawa jam tangan tu? Gepai lah. Tengok wanita. Mahal tu, berapa ringgit? Oh, harga dia 160. Bongok, tak siapa kisah pun. Weh, tengok aku ada jam tangan. Bro, pasti dia bawa jam tangan dia. Bagi sekarang. Nak ambil. Hey, apa main balik jam ni ha? Bagi balik kat dia. Kalau tak aku lepang. Apa budak pandai? Biar aku tolong. Guys, bagi jam tangan dia balik. Bagi sekarang. Bro, pasti dia balik. Nah. Ha? Weh, monyet, kau baling jam tangan ni? Bapak pandai, kita main-main je. Ingat aku takut bang, bapak pandai. Aku dah kalahkan anak monyet kau tu. Aku boleh belasah kau juga. Ha? Kejap. Patutlah aku cari jam tangan aku. Tak ada. Kau ambil. Yang ni saja je nak bawa jam tangan nak tunjuk kat kawan. Boleh kan? Berita terkini. Seorang ayah didakwa pukul hitam. Nampaknya semua murid dah berdiri ya. Siapa yang dapat jawab soalan cikgu? Dapat duduk. Aduh, tak nak cikgu. Kaki saya dah terputus. Soalan pertama. Haiwan apa yang tinggal dalam laut? Saya tahu jawapan dia, cikgu. Kereta api. Bagus. Boleh duduk. Okey, soalan seterusnya. 6 tambah 1 berapa? Senang soalan ni. Cikgu, saya tahu jawapan dia. Haikal, tolong jawabkan untuk aku. Jawab sendiri. Tak nak. Nampak semua dah jawab soalannya. Tinggal kau seorang je. Cikgu, saya tak tahu dah jawab soalan. Saya pernah jawab soalan. Guru besar belah boleh tak? Soalan ni untuk student je, bukan untuk orang tua macam guru besar. Saya jawab, suka hati aku lah nak jawab apa-apa. Ni sekolah aku. Guru besar belah sekarang. Saya dah nak tengok muka guru besar. Pergi. Aku nak jawab. Cepat aku nak jawab soalan. Cepat. Kacau lah. Haikal, duduk elok-elok. Tak nak. Cikgu jangan macam-macam kan saya balik kursi ni. Kau nak balik kursi tu ke cikgu? Balik. Cikgu nak tengok. Bagus cikgu. Asal kau buat kerja macam tu? His name is John Cena. Apalah John Cena? Sebab tu nak murid, kita janganlah pun tengah kelas. Mana phone ayah ya? Abang, ada nampak tak phone ayah? Oh, phone ayah? Tak tahulah. Ish, abang ni tak baik tipu tau. Ayah, phone ayah abang ambil pergi sekolah. Diam, bongok! Lepas tu, phone ayah tu cikgu disiplin dah rapat. Ayah, jangan dengar cakap dia. Dia penipu besar. Cikgu, boleh tak saya dapat phone saya balik? Ha? Oh, nak ambil phone? Mestilah boleh. Thank you cikgu. Boleh belah! Bagi lah sini phone. Hei, kau ni. Susah sangat bagi. Hai cik, nak apa boleh tak? Saya nak apa? Okey murid, monyet muka dia macam mana? Betul macam kau. Tak, cikgu nak gaduh. Sini cikgu. Tumpuk kan, Pan. Cikgu nak gaduh. Okey murid, ada apa-apa soalan? Ayah, soalan ni apa? Weh, cikgu tu bapak kau ke? Weh, bapak Aikal. Anak kau hitam. Aikal, Cikgu tu bapak kau. weh bapak Aikal, anak kau tu bongok gila. Tuk dia tak ada otak. Bapak Aikal, kau jadi cikgu kat sini? Mantap. Anak kamu memang disiplin kat sekolah ni. Tengok guru besar. Tapi dia tak. Weh bapak Aikal, aku selalu bully anak kau tau. Anak kau tu penakut je kucing. Macam bapak dia juga. Bapak je. Aku dah cakap waktu kelas jangan panggil aku ayah. Ayah, terlupa. Okay, dapat mandi. Mana sabun mandi aku? Aduh, siapa curi? Weh bongok, mana sabun mandi aku? Oh, sabun mandi. Tahulah. Aku cakap aku tak tahu. Tolonglah jangan. Tak ada guna tanya kau. Wahai monyet sekalian, Mana sabun mandi aku? dia ambil belum? Dia ambil. Duduk ke muka Aku Biar duduk. Weh, apa aku buat? Aku tak buat apa-apa pun. Kau nak dari mana? Habis tu siapa yang ambil? Song. Batu. Gunting. Janganlah. Jangan macam ni kan. Hey! Kau nak pergi mana? Ingat aku tak tahu yang kau ambil sabun aku.
Kau nak sabun ni, kau kena lawan aku dulu. Weh Haikal, jom main nyorok-nyorok. Jangan kacau aku demam. Jangan kacau aku demam. Apa? Kau demam? Guys, jangan sentuh dia. Dia ada penyakit. Haikal, ni semua punca kau tak belajar. Kau tengok aku belajar. Tak pernah kena bully tau. Banyak main phone. Sekarang nak pergi kelas bagi homework kat student. Angkat tangan. Apa ni? Bak duit kau semua. Saya tak ada duit. Cikgu, ni buku yang cikgu suruh hantar. Kau jangan gerak. Abang, tembak cikgu tu bang. Tembak cikgu tu. Dia banyak bagi kita stres. Jangan dengar cakap dia. Jangan dengar cakap dia. Oh, cikgu math. Mata adik. Apalah abang ni? Tembak banyak sikit. Bongok. Weh, apa ni jadi ni? Haikal, kau buat Aku bagi tahu guru besar. Bagi tahu guru besar, ingat aku takut ke? Weh, cikgu Mat kena tembak. Oi, bagus lah. Tapi aku sebab tu tembak cikgu Mat, bukan kau. Kau tak puas hati Cikgu Mat, bangun. Haikal, asal kau buat macam ni? Kau buat macam tu kat cikgu Mat? Abang Poli tak nampak apa-apa Tak, korang semua ni tunggu apa sebenarnya? Semua murid, rehat! 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 Yeay! Tunggu tu, jangan rehat dulu! Cikgu tepi lah, kita rehat! Alamak. Abang, nak burger satu! Cepat-cepat! Tepi lah, aku minta dulu! Bang, nak burger satu boleh lah? Cepatlah abang! Bang, nak duit apa boleh tak? Bang, cepatlah bagi makan bang. Kita lapar ni bang. Siapa balik tu? Siapa kentang Abang, weh? Bang, cepat bagi makan. Guys, beraturlah jangan berebut. Kita kena jaga kebersihan kantin. Budak pandai. Diam! Kau lapar sangat ke ha? Puasa je lah ini. Asal korang semua malas ha? Aku seorang je yang buat kerja kumpulan tau. Korang semua tidur apa hal? Dia tak nak tolong. Aku tolong lah. Aku tolong tulis nama. Asal aku tim dengan korang apa? Aku tak tahulah. Semua malas. Semua malas nak buat kerja. Tahu goyang kaki je. Apa ya? Kau apa sama? Haikal, dapat lemah ke tu? Memang sesuai dengan kau. Otak lembab, otak bongok. Tim aku memang lemah dari dulu lagi. Tim orang tua ni lagi. Kali ni Atuk akan sunatkan kau 2 kali. Askar aku. Hancurkan dia. Tak guna. Habislah kau Haikal. Askar Atuk lemah. Ini tak berakhir. Haikal, apa kau boleh buat Cuba bila ais ikat tepi. Jadi murid, pokok dia membesar pas... Apa batuk-batuk ni ha? Cikgu pernah ajar kau kat depan. Kau bising pula kat depan ni. Weh, budak hidup depan kena marah tu. Bongok dia orang tu. Yo, what's up my brother? Bro, dia yang start dulu. Cikgu, siapa ajar pukul murid ni? Tak baik tau. Siapa ajar? Bapak guru besar. Yo, Haikal, kau duduk depan. Wah, lepas ni kau boleh jadi pandai ya. Thank you budak pandai. Tapi kau hitam. Siapa yang bagi hadiah ni kat cikgu? Thank you lah korang. Banyaknya hadiah korang bagi cikgu ya. Cikgu kan cikgu PJ kita. Takkanlah kita tak nak bagi hadiah. Itulah cikgu. Subjek cikgu tak pernah buat kita bosan tau. Alah, subjek PJ je, bukan best pun. Asal seorang pun tak bagi hadiah ke cikgu ha? Kau tak sayang cikgu? Cikgu pun nak hadiah ke? Kejap cikgu Hadiah? Mana? Tak apa cikgu, saya ada hadiah untuk cikgu. Nah cikgu. Cikgu, cancer ni dia special. Sakit badan. Haikal, asal kau buat kat pakcik macam ni? Pakcik tak buat apa-apa pun kat... Okay murid, hari ni cikgu akan bagi tahu makan korang tau. So, jangan malu. Tapi yang fail tu boleh belah dari kelas aku. Okay adik, kamu dapat
40. 40. Oi, budak pandai. Aku dapat 40. Kau dapat telur. Aku tembok kan. Kau lemah. Haikal, kamu dapat 25. Haikal, bongoknya kau otak letak lah. Dia dapat 25. Bongok. berani cikgu malukan saya. Kan, bertenang. Bapak aku polis. Budak pandai, kamu dapat 80. wah, tahniah. Kalau baik tak? Ya cikgu, saya nak 100. 80 tu bagilah kat kepala otak Haikal. Dia sesuai kan? Dia kan selalu fail dalam math. Weh, mana cikgu Mat ni? Lambat pula dia datang. Alah, kejap lah, nanti dia datang. Ketua kelas, dah sejam kita tunggu. Kau sabar boleh tak? Nanti dia datang lah tu. Aku tak boleh tahan. Fotek. Fotek kelas je lah. Kau jangan nak pergi mana-mana. Ketua kelas. Tapi. Guys, cikgu Mat tak datang hari ni. Dia balik kampung. Guys, kita semua buat kesilapan dalam hidup kita kan? Lagi baguslah guys. Cikgu Mat tak datang. Kita boleh belajar sendiri tau. Dia yang bagus. Kepala. Cikgu Mat tak datang. Aku yang akan ajar korang. Siap lah. Duh dah lapar tu. Tak ada duit nak beli makanan kat kantin. Tak ada duit ke? Tak apa, tak apa. Kau makan kat tong sampah tu. Jangan kacau dia. Kau ni Ajar-ajar gangster pula. Tak ada telur kan? tak apa bro. Pilih je makanan yang kau suka. Tu ni. Abang. Nak makanan tu lah. Makanan ni 1,000. Bro, mana kau pergi? Abang, nak free boleh tak? Nak free. Mestilah. Betul ni abang. Haikal. Mana tangan kau? Yo, Haikal, what's up, man? Oh, tak ada tangan. Alamak, lupa. Avengers! Asyik. Haikal! Kan, tak dapat main bola sepak ke tu? Kan, tak usah pakai baju sekolah, borok, otak kat. Tapi tak dapat main bola sepak. Nak main badminton dengan aku tak? Tak apa lah. Jangan takut. Yalah, kalau aku tak boleh main, aku poteng. Nak poteng? Nak poteng, guys. Kelakar tu. Busuk mulut. 3 sampai 3, kita lawan. Kau kalah, aku lempang kau. 1. Aku menang. Lemah. Nak lawan aku pun takut. Apalah kau ni? Kau sungguh lemah. Penakut. Apalah kau ni? Kena salin banyak nota pula ni. Kau buat apa? Aku tengah salin nota dari Papa Putih kau padam asal. Kau nak salin Siapa suruh lambat? Aduh, Haikal, kau tak sempat salin. Kesian. Itulah bro, aku penat-penat nak tulis nota. Jom main bola sepak. Haikal, nak salin ke? Meh, sini meh. Tak apa lah. Apa dia jadi ni? Cikgu, boleh tak salin balik nota tu? Salin balik nota tu? Boleh? Bayar 100 dulu. Okey adik, kita dah sampai ke asrama kau. Pergi asal. Tak nak pergi asrama ayah. Tolong ayah, nak duduk rumah je. Tolong ayah, tak ada pergi. Lepaskan kaki aku, gila aku lepas. Sini dek. Masuk sini, masuk asrama. Habislah kau. Tak nak duduk asrama. Guys, ada budak baru. Kau ingat aku takut ke? Aku boleh kalahkan kau 3 tau. Korang semua dah lah hitam. Budak baru. Ni, masukkan aku. Hitam ni. Kau ingat aku robot? Cikgu, ada murid bully saya kat asrama lah. Siapa? Adik. Siapa tanya? Adik, jangan duduk asrama, okey tak? Itulah, siapa suruh duduk asrama? Bongok! Adik, apa kau? Askar aku. Kita kena lawan Haikal juga. Jom. 1, 2, 3, lawan!
Moreh tak bawa buku teks, berdiri sekarang Kalau tak aku lempang muka korang seorang-seorang tau. Jangan main dengan aku, tangan aku ni. Haikal, kau tak bawa buku teks berdiri lah. Dia mongok. Cikgu, Haikal tak bawa buku teks. Aku memang aku Bodoh. Hei, siapa suruh kau sembang? Mana buku teks? Tak bawa. Tak bawa. Memang nak kena tu kan. Weh, satu buku teks berapa? Satu buku teks ni RM1. Nak ambil dia sikit Rasuah. Korang buat rasuah ni, aku bagi tu cikgu. Kepak ni kedai buku ni bro. Jom masuk dalam. Lah, bukan kita nak belajar apa. Asal nak pergi kedai buku kan. Kau bukan belajar, kau main game banyak. Bang, nak buku tulis satu boleh tak? Ha? Oh, buku tulis. RM150. Asal mahal sangat? Seperti aku lah kedai aku. Abang, kat sini ada jual game tak? Bongok, ni kedai buku, bukan kedai game. Alah, jual lagi, jual sekarang, cepat-cepat. Saya nak beli. Kau tak siap lah. Okay, Moreh, ni buku terbaru tau, mahal. Sampai cepat dia dapat. Abang, bagi saya buku tu, cepat-cepat, bagi. Diam monyet, aku minta dulu. Bang, bagi buku tu bang. Guys, benda boleh bincang, buat apa nak gaduh? Betul Bang, dah, cepat betul dah. bagi buku Wah, bang, cepatlah sama bang ni. tu. Penat-penat ayah hantar kau pergi sekolah, kau main pula Ayah beli spender, ayah beli boros gigi untuk kau pakai semua. Buat apa Ya, senyap sikit nanti kau abang dengar. Biar dia dengar. Kau rasa apa? Dia ni bangun pagi tak gosok gigi tau. Dia tak gosok gigi. Weh bro, kena mana bapak kau ke? Lawaknya. Pergi tidur. Abang, kawan adik cakap abang tak gosok gigi bau busuk, mulut macam tai gajah. Siapa yang cakap mulut abang bau busuk? Tak baik tau dua AJ. Mia terbau sikit. Bau dia macam. Jadi apa punca atak awak pingsan? Sebenarnya atuk saya ni dia sakit jantung. Perhatian kepada semua monyet dalam kelas aku. Weh, mana boleh kau panggil kita monyet? Tak baik tau ejek kita. Jadi aku bagi tahu cikgu sebenarnya pasal ni. Hari ni akan ada perlawanan antara Haikal Amsyar. 1, 2, 3. Lawan. Senang ini. Aku menang. Sinilah Haikal. Aku dah lama tunggu saat ni. Mana Cik Haikal kau menang? Aku mesti main tipu ni kan? Mesti kau download apa-apa. Dapat balik. Haikal, nak pergi mana tu? Lupa hari ni ada apa? Apa dia? Kelas tambahan. Kau pergi kelas sekarang. Bongok. Haikal, kau nak pergi mana? Kita kan ada kelas tambahan. Duduk sebelah aku tau. Nak buat apa tu kelas tambahan? Bosan lah. Jom balik. Kau dua nak pergi hari ni? Kita ada kelas tambahan. Kau masuk kelas kah? Kalau tak, ketua kelas lah kita tu. Tak payah nak acah-acah berani. Dah lah hitam. Guys, sebenarnya kelas tambahan ni best tau. Kita boleh jadi pandai tau. Boleh belajar math, boleh belajar sains, boleh belajar math, boleh belajar. Semua murid buka buku latihan. Wah, buka buku latihan. Tak nak buka. Kau nak buat apa lah? Pandai-pandai macam ada hutang ke? Okay. Sabar. Cikgu, asal cikgu takut dengan dia? Dia selalu bully cikgu lah. Cikgu tak boleh lawan. Budak pandai, backup lah cikgu kau. Kau kan sayang sangat backup kan? Relax, biar aku settle kan. Bongok, kau minta maaf kat cikgu sekarang. Kalau tak aku lepas muka kau kan. Muka macam hitam. Ni aku takut. Kau ingat sekolah ni bapak kau punya sekolah? Memang sekolah saya pun. Apa khabar? Gangster kan? Bongok, cantikkan dia. Habislah kau ikan. Bongok! Nak lawan Sini lah. Senang! Dia kata tolong cikgu memang mantap lah. So, depan ni cikgu akan bagi homework lagi banyak. Bro, tengok apa kata tu? Monyet ke? Kepala botak? Kena beri. Korang ejek dia asal? Asalkan dia berani beri atas kerusi kau. Kau pernah kau telur ayam? Kau nak kecoh asal?
Kau nak backup dia? Kau berdiri sama-sama dengan dia. Mari aku tengok kepala bot. Siapa yang buat hal lagi akan jadi macam dia. Berdiri atas kerusi. Padam ke kau. Jadi kau lah yang suruh dia berdiri atas kerusi. Aikal? Kau faham? Ada masalah? Weh, Aikal. Thank you dah backup aku. Mantap dah kau. Sama-sama. Hutang aku bila nak bayar? Oh, hutang. Apa? Kau dah balik dah? Boleh tak bagi bekas tapu kau? Ayah nak bagi kat adik. Oh, tak apa. Dah. Mana tak apa dah? Alamak, hilang. Aduh, Ayah, ada masalah sikit lah. apa dia? Tak apa, hilang. Tak apa, kita semua buat kesilapan dari kita. Jangan risau. Oh, ayah tak marah? Ayah ni memang banyak sabar ya. Tak apa itu aku suruh jaga elok. Asal kau tak boleh jaga, ha? Susah sangat ke? Kau ni? Ayah, mana boleh balik back kat orang? Nanti Orang tu sakit tau. Ayah ni jahat lah. Encik, kita dah jumpa bekas tapu yang anak encik. Awak dah jumpa tak apa anak saya? Thank you Encik Polis, mantap. Dia ada? Dia apa pula? Sebab kita cari bekas tapu encik ni susah tau. Kau berani pukul 2 polis ni, ha? Boy, kuasa. Ya. God. Kau nak duit belanja? Nah, ambil. Takkan RM1 je. Kau patut bersyukur ada RM1. Ayah dulu zaman kau, ayah ada 50 sen tau tak? Nak beli spare dia pun tak cukup. Ni phone ni, kau siapa beli? Bapak kau. Apa punya bapak kau ni bagi anak kau RM1? Apa lah? Nah, cucu atuk. RM10. Wah, thank you, Atuk. Nanti bayar balik tau. Wah, dahsyat kau dapat RM10. Memang tak. Bro, kau buat apa kat rumah aku? Bagi sekarang. Adik, jom. Nak pergi mana? Pergi tuition lah. Mana lagi? Alah lah ayah. Tuition waktu malam bosan lah. Tak ada. Kau pergi. Sekarang juga. Kalau dia tak nak pergi, jangan paksa. Kau tahu tak, dulu aku pergi sekolah, aku jalan kaki tau. Kau apa tahu? Ayah, belajar dekat rumah lagi best daripada tuition. Aku nak korang semua berjaya bongong. Tapi, kenapa ayah tak berjaya? Apa hati kau cakap macam tu kat ayah Okey, kali ni aku beli guna kos aku. Oh, kos aku. Oh, ya dek, nak beli apa? Jangan curi. Bos, tahan dia. Nak pergi mana tu? Abang Ketin, saya dah jumpa orang yang curi keropok tu. Bongok. Cikgu disiplin. Cikgu disiplin, saya tak ada kena mengena benda ni. Alamak, kau nak simpan kat mana ni? Budak-budak, nah hadiah. Hadiah. Thank you. Siapa yang curi keropok tadi? Apa? Kau semua tengok colour pensel aku. Canggih, mahal tau. RM1 je. Nakal. Tengok ni aku punya Gepak. Bagus satu, bagus. Bongok. Bapak kau tak boleh beli pun je. Bapak kau mana ada duit? Apa kau cakap? Kau main bapak-bapak yang sekarang? Kepak. Akal. Kau penakut. Akal, boleh urut atuk tak sikit ni kat belakang? Weh, Akal, gempak weh. Kereta kau ni. Gempak Weh, Akal. Asal kau bawa kereta laju? Aku sayang kucing tu weh. Lepas tu dia tinggalkan aku. Weh, Akal, buka pintu ni. Sorry doh, tak boleh. Apa maksud kau tak boleh? Aku sayang kucing tu. Weh, aku tak ada kena mengena dengan benda ni weh. Hello. Encik, ni polis. Anak encik terlibat dalam kemalangan. Okey. Apa okeynya encik? Kacau aku tidur. Anak kau tu terlibat dalam kemalangan, kau boleh pula tidur kat. Baik semua murid, hari ni ada exam. So buat senyap. Siapa meniru aku lempang. Kau buat apa? Oh, macam tu jawapan. Kau buat apa? Cikgu, tengok dia tiru saya, cikgu. Tengok dia nak tiru jawapan saya. Kau diam lah cikgu. Jangan cakap dia. Dia penipu besar. Tengok lubang hidung dia besar. Alah budak pandai, aku lempar muka kau kan. Kau jangan tipu aku lah.
Haikal, apa kau nak hitam? Tak jawapan boleh tak? Cepatlah, nombor 1 apa? Jadi murid, dalam exam ni jangan meniru ya. Haikal, kau meniru eh? Lah guru besar ni jangan fitnah saya Jangan je. tipu Apa aku hal guru lempang besar tu ni? kan? Tarik Kau janggut meniru tu banyak kan. kali aku. Jadi jawapan dia 67. Haikal, Maaf ya, kelas tak cukup kerusi lah. Kamu kena pindah dari kelas sebelah. aduh tak cukup kerusi nak duduk mana ni? Tak apa Haikal. Duduk sebelah aku. Tak apa Haikal, pinjam kerusi aku ni. Serius lah? Thank you. Aduh. Ajar. Haikal, kalau kau nak kerusi aku, kau kena dapat A dalam mat. Apalah kau ni? Bagilah Haikal kerusi. Kesian dia nak duduk. Tak apa Haikal, ambil kerusi. Tapi sebelum tu, tolong cikgu aku tahu. Lambat balik. Pergi mana? Ayah, jam kau apa? Buka adik. Ayah, apa sebenarnya? Balik lambat lagi ya. Aku lempang kau betul. Siapa ajar kau balik lambat? Ayah tak pernah ajar kau buat macam ni Kau pun dulu balik lambat waktu sekolah. Orang tua ni, tak tidur lagi. Kau jaga sikit mulut kau Orang tua. Sudah tiba masa kau. Kita masuk lokas sekarang. Cepat. Okey semua murid, seorang je boleh pergi tandas ya. Tak boleh 2 orang, 3 orang. Cikgu, nak pergi tandas? Pergi. Cikgu, nak pergi tandas juga? Nak pergi tandas? Pergi lah. Betul ni. Aku cakap pergi tandas seorang, bukan 2 orang. Kau pekak ke bisu, ha? Dah lah hitam. Bro, jom pergi tandas senyap-senyap nak. Shh, jom. Cepat ah. Hello. Ha? Cikgu? Lah. Asal pipe kandas rosak? Tak payahkan. Biar aku baiki pipe tu. Tak siapa nak dengar arahan cikgu ni. Apa cikgu? Saya kan selalu dengar cakap cikgu. Budak pandai, thank you tau selalu backup cikgu. Pergi cikgu, nak pergi tandas juga boleh? Weh bro, aku pak mainan kau ni. Bro, sorry doh. Tak apa bro, sebab kau sepupu aku takkan belasang kau. Thank you bro. Weh, nak mainan juga? Nak mainan? Kejap Bro, kau ada komputer? Yeah, nak main? Kau jangan datang dekat. Nak main game je. Siapa lagi nak kacau aku ha? Lawan Atuk lah. Masa Atuk muda dulu, Atuk pergi perang tau. Kau apa tahu? Jangan buat kat atuk kau macam tu. Dia sayang kau tau. Habis tu asal ayah tak sayang saya? Sebab kau hitam. Okey abang, ni sekolah baru kau. Tapi ayah, sekolah ni bau busuk. Diam. Masuk sekarang. Guys, ada murid baru dah masuk sekolah kita. Murid baru? Apa? Murid baru? Hai murid baru. Nama kau siapa? Nama aku Haikal. Haikal. Aku suka nama tu. Lah Haikal, kau baru pindah sekolah ni nak tunjukkan kita. Sini. Oh, tak kena. Haikal, sebab kau pindah kat sekolah ni, aku ada hadiah untuk kau. Kejap. Apa? Hadiah mana? Hadiah dia bapak kau. Haikal, selamat datang. Weh, nak tengok tandas aku tak? Jom. Weh, bersihnya tandas ni. Bersih kan? Tapi ini tandas aku. Sorry lah, kau tak boleh pakai. Yo Haikal, kau baru pindah sekolah ni kan? So kau kena ikut peraturan ni. Nombor 1, aku kena bully kau. Okey murid, untuk soalan ni korang jangan bincang kawan yang kena buat sendiri, faham tak? Kalau tak, aku terajam kau kat luar tinggi. Apa ni? Aku Okey, kena buat. Nanti aku buat nanti aku. Aku cakap apa tadi? Jangan bincang kan? Kau pekat. Dah cikgu ni. Ubah nak gaduh. Kita yang bincang. Kau cikgu yang Wah, buat kau perubahan. Kita yang buat. Cikgu, apa khabar? Dapat buat kerja sorang-sorang. Haikal, dia bincang nak. Budak baru belas kah? Alah, sekejap je bincang. Tak boleh bincang. Aku cakap bincang sekejap je. Susah tu soalan ni, macam mana nak buat? Kesian kau, biar aku tolong. Okey.
Bicar. Kalau berani. Weh, jawapan dia apa? Cikgu, saya dapat jawab semua soalan tanpa bincang dengan kawan. Ui, mantap pandai. Asal tak tulis nama? Oh, lupa. Ayah, tolong ayah. Ha? Apa dia jadi tu? Mesti abang kacau adik ni. Abang, ayah cakap jangan kacau adik kan? Ayah, tolong ayah. Hello ayah. Ayah selalu pukul adik. Adik, dah lah tu. Tak payah gaduh dengan abang kau. Ni, main phone atuk ni. Adik, letak tangan kat atas kan? Hey, apa khabar? Jadi murid janganlah ponteng sekolah ya. Kuatlah konon. Kau lemah tau. Gigi kau tu. Yo Ilman, what's up man? Hai. Apa ni man? Wait. Alah, musuh baru. Tembak dia. No. Lama tunggu saat ni. Biar aku lawan dia dulu. Lagi banyak korang tembak aku, lagi kuat aku jadi. Kuat sangat dia ni. Tembak kawan kau. Sorry guys. Apa kau buat? Kau kenapa? Ni pistol kau ke kan? Ha? Semua lari. Ada siapa berani lawan aku? Murid seterusnya. Cepat. Senyum. Terus. Ya kau pergi pandai situ, pandai sendiri lah. 1, 2. Pandai kamera ni. Okey, murid seterusnya. Cepat. 1, 2. Bang. Botol air saya hilang lah. Dia nampak tak? Mana aku tahu? 1, 2. Ha, bang, saya nak tanya. Tak apa bang, saya akan ambil gambar elok. Bagus. Oh bang, nak tanya, abang subjek mat apa? Ambil gambar aku pula. Guru besar bukan student. Ambil je gambar aku. Tahu kau handsome kan? Hai semua murid, saya Cikgu Ahmad. Saya akan ajar korang subjek BM tau. Tapi hari ni tak belajar, hari ni korang rehat. Thank you cikgu. Cikgu memang. Alah cikgu, tak nak rehat, nak belajar juga hari ni. Hai semua murid, saya Cikgu Luqman. Saya akan ajar korang semua subjek mat. Sekarang buka buku teks, buku surat 400. Hari ni korang kena belajar. Cikgu, kejaplah, sabarlah. Tapi cikgu Mat, saya akan belajar dengan cikgu. Thank you budak pandai, backup cikgu. Tapi cikgu, muka surat berapa tadi? Potong dulu. Nak lain mana tu? Okey murid, nampaknya kelas ni ramai student. So cikgu nak korang perkenalkan diri korang seorang-seorang. Perkenalkan diri? Alah, tak nak cikgu, tak nak. Kamu kena. Kalau saya tak nak, cikgu dah buat apa? Cikgu, nama saya budak pandai dan saya lagi pandai dari cikgu. Apa? Kamu lagi pandai dari cikgu? Saya lagi pandai dari bapak cikgu. Guys, nama saya Luqman. Saya suka joget. Oh. Nama saya Nama saya Guru Besar dan saya suka bagi duit. Okay, semua murid, ada satu student ni dia dahsyat tau. Jaga-jaga dari dia. Ha? Siapa nama dia cikgu? Nama dia Hairul. Yo Hairul, apa khabar? Apa kau buat ni? Aku dah belasah semua orang. Aku boleh belasah kau juga. Kau pasti? Hairul lemah. Tak cukup lagi dengan badminton. Alamak.
Rasakah peluru ni higher? Mana tak kena? Kali ni aku tak takut dah. Hai. Lari weh. Malas tu nak salin nota. Okey, cikgu nak check seorang-seorang siapa dah salin nota. Apa? Alamak. Mari cikgu check. Tak siap. Cikgu, malaslah. Alah. Apalah Ikal. Nah cikgu, saya punya. Bagus budak pandai. Nama tak tulis. Nah cikgu. Asal takut? Bagi sini buku. Elok, semua dah siap. Awak boleh balik. Thank you cikgu. Cikgu, tu bukan buku dia, tu buku saya. Dia curi. Jadi murid, sentiasalah salin nota ya. Sebab saya tak salin lagi. Aikal, tolong hantar buku ni semua kat pejabat cikgu. Okey cikgu. Guys, saya pun nak ikut korang boleh. Bro, pergi boteng lah. Jom. Dah, biar cikgu je hantar buku ni. Cikgu, boleh tak kali ni saya hantar buku cikgu? Mestilah boleh. Betul ke cikgu? Thank you. Okey murid, untuk soalan ni korang kena bincang kawan sebelah ya. Sebab dia susah sikit. Kena jawab susah. Weh, jom bincang tak? Apa? Bincang? Okey, so waktu malam ni aku jalan sorang-sorang tau dalam satu bilik ni. Wah, tu ada hantu kacau. Diam ah. Nak bincang dengan siapa ni soalan ni? Psst. Bincang dengan aku. Tak nak. Tolong, Kau susah pun soalan ni, aku boleh buat sendiri lah, tak payah bincang. Bro, nak bincang soalan tak? Tak apa budak pandai, aku boleh buat sendiri. Alah, soalan tu susah lah. Jom kita bincang nak. Aku cakap boleh buat sendiri. Budak baru, bincang rakan kamu. Saya tak ada rakan sebelah cikgu. Saya bincang dengan cikgu lah. Kau belakang sekarang? Kita bincang sama-sama. Weh, hari ni kita belajar subjek apa? Hari ni kita belajar subjek tubuh orang. Kau ni. Betul tu. Kita akan belajar subjek tubuh orang. Hah? Cikgu, saya main-main je. Apa dah jadi ni cikgu? Oh! Apa kau buat ni? Jangan nak sibuk boleh tak? Cik, angkat tangan sekarang. Weh, cikgu tengah gila tu. Nak buat apa? Relax, aku ada idea. Tunggu Cikgu, saya dah siap homework. Apa kau ni? Kau tengok apa? Okey adik, kita dah sampai kat kedai kasut ni. Nak beli kasut, jom. Tapi ayah, dia nak beli mainan. Diam lah, pergi masuk dalam. Esok sekolah nak mainan pula. Hai cik, selamat datang ke kedai kasut. Saya nak tengok saiz kaki cik boleh? Saiz kaki saya ni. Bagi kaki encik lah. Tunjuk gambar pula San. Tak, asal kau ajar? Ni kenapa ni? Tunjuk kaki encik. Yang kepala otak encik lah. Kita nak cek macam tu. Tak, asal kau ajar? Dah lah adik. Jom kita balik. Tapi ayah, adik nak mainan. Kesiannya cucu atuk. Nak beli main apa? Meh, kejap. Atuk nak beli ke? Bapak mahal! Okey semua murid, siapa yang dah siap soalan yang cikgu bagi? Dah siap cikgu. Cikgu, saya tak siap lagi. Sebab kalau Luqman tak siap, semua murid tak boleh balik. Aduh Luqman ni, lembatlah kau ni. Cepatlah siap kau, aku nak balik ni. Aduh Luqman ni, cepatlah sikit. Lambatnya kau ni. Tak, kau nak marah aku ni apa? Aduh Luqman ni lembatlah Luqman. Tu lah Luqman, kau ni lambat sangat lah. Tumbuk lah. Dah lah, aku balik lah. Kan, nak pergi mana tu? Tak boleh kau kena duduk sini. Kan, jangan balik dulu. Jom kita belajar. Diamlah kepala. Korang, jangan salahkan Luqman. Kita tak tahu apa salah dia buat. Guru besar, saya tak siap soalan ni lagi. Tak siap lagi? Susahnya soalan ni. Weh, mana budak pandai?
Weh, budak pandai tak datang tu. Tak datang. Bongok lah dia tu. Hai kan. Pilih jawapan dengan aku nak? Kau belas sekarang, kau jangan datang dekat. Akal. Minta tolong budak pandai. Tak pandai tu. Apa bro? Aku boleh tolong kau. Nah. Weh, thank you doh. Ya, saya ada soalan je ni. Tulis jawapan boleh? Jadi murid, janganlah tiru jawapannya. Tapi aku berusaha minta jawapan boleh tak? Yang kat sini je. Bagi balik mainan abang. Bagi cepat. Bagi je lah. Dia nak pinjam sekejap je. Gaduh lagi kau dua ni. Dah abang, kongsi je mainan tu dengan adik kau. Ayah, ni mainan abang. Kongsi je lah. Ingat ayah tak puasa ke? Nah. Macam mana dah on ni? Kurang ajar. Jangan tunggu cucu aku lah. Tu, nak pinjam pun boleh. Ya pun. Nah. Okey murid, soalan nombor 1 ni siapa nak jawab? Saya nak jawab cikgu. Jawapan dia gajah. Okey, soalan nombor 2 ni susah sikit. Siapa nak jawab? Saya cikgu. Jawapan dia 405,000. Okey. Soalan nombor 3 dia memang susah, tak siapa boleh jawab. Saya cikgu. Nama planet tu planet bumi. Kau diam. Orang lain jawab boleh tak? Asyik budak pandai je. Tapi cikgu, budak pandai kan memang pandai jawab soalan. Kau jangan nak melawan Cikgu, saya nak jawab. Akhirnya ada murid lain yang nak jawab. Silakan. Jawapan dia tanya bapak cikgu. Oi! Kau nak pergi mana tu? Cikgu, dah waktu rehat. Kepala otak kau waktu rehat. Baru start sekolah. Masuk balik. Tak nak. Serta saya, cikgu pergi balai tahu tak? Bapak saya pilot. Wow, bapak kau pilot. Ui, gafar. Ya kan? Alam, kawan aku jatuh basikal. Lepas tu, dia jatuh tu dalam longkang. Record mulut dia. Lepas tu kan, dia jatuh kat tangga. Jatuh kat tangga. Lepas tu dia jatuh kat... Kau cakap diam! Kau lepas aku! Asal kau tumpuk kau aku? Oh, apa khabar? Weh, lama tak jumpa kau weh. Kau tahu tak sebab diri? Tak isah lupa. Busuk lah kau! Diam boleh tak? Kenapa ni bro? Mesti dia tak gosok gigi dia selama-lamanya. Yo, kejap. Nak cakap. Mat aku dapat 90 lebih. Gepak. Bro, berapa hari kau tak gosok gigi? Aku gosok gigi setahun sekali dah. Okey adik, jom kita pergi beli mainan. Apa? Nak beli mainan? Yeay! Ya, ni kedai gunting rambut. Kita nak gunting rambut. Jom. Tak nak pergi. Masuk! Encik nak encik style apa rambut? Buat rambut dia macam ni. Tak pedih. Abang tak gigit pun. Abang je akan gunting sikit je. Treat me like white teeth, don't get me dirty. Okey encik, berapa semuanya? Semua total dia RM67. RM67? Mahalnya. 6, 7. Encik polis, nak gunting rambut? Kau ada senjata? Tembak dia! Tak, ni mesin potong rambut je. Dia jatuh dari pokok. Lepas tu ke dia masuk hospital. Lawak gila dia. Cikgu ajar korang bising. Korang bising sangat pasal. Cikgu tengah ajar kat depan kan, dia boleh tak? Tak, biarlah dia bising, kau faham. Tapi cikgu, saya backup cikgu. Cikgu pun marah kau tu. Kau nak backup siapa? Ya kau nak tumbuk dia asal lah. Aku backup dia. Kau faham? Oh, kau backup dia? Bagus. Cikgu, kita dah backup cikgu. Bayar. Cikgu tak ada duit. Apa ya cikgu? Betul ni, cikgu tak bayar. Thank you. Okey murid, hari ni kita akan bincang jawapan sama-sama. Nombor 1. Siapa betul? Saya jawab betul cikgu. Saya betul cikgu. Alamak. Kan? Kau jawab B ke? Saya jawab B lah cikgu. Soalan nombor 2. Jawapan dia D. Oh no. Oi,
Kau jawab apa? Saya jawab D, cikgu. Sebab tengok dari sini kau jawab C. Cikgu ni, murid buat kesilapan je. Apa yang nak kecoh sangat? Relax je. Biarkan. Habis tu budak tingkatan 1 pecahkan phone guru besar. Apa? Mana ada? Guru besar. Jangan dengar cakap dia. Okey, soalan nombor 3. Jawapan dia B. Jawapan dia B? Aduh, aku jawab A. Kena padam ni. Ada pemadam tak? Nak pemadam. Thank you, cikgu. Apalah korang semua ni salah jawab. Nah, cikgu, saya dah siap. Semua betul. Bagus budak pandai. Ni asal lupa tulis nama dan tarikh. Saya lupa letak. Luqman, cepat nak buat petang kan? Kau betang lah. Betang cepat. Aku dah buat semua kerja tu. Kau betang je lah. Bentang lah. Tunggu apa lagi? Cepat. Cikgu, bagilah dah masa. Biar lambat asal selamat. Kau ni. Hari ni kumpulan saya akan bentangkan tentang tajuk ini. Kan? Apa khabar? Sampai kan lepas ni kau group dengan aku nak? Bro, pergi jauh-jauh. Jangan malu. Sini lah. Sampai kan lepas ni kau group dengan aku buat pembentangan. Kena tipu. Kau kan tak pandai macam mana? Jadi murid, bila buat pembentangan tu, bercakap lah ya. Buka mulut. Guys, ada orang datang kelas kita lah. Ada orang datang. Weh, nyawa phone. Cepat. Alamak. Biasa nyawa phone. Main lah. Tunjuk kat cikgu. Nanti cikgu ambil phone kau. Semua dah nak hitam. Buat apa tu? Lah, pengawal. Aduh, hitam ni buat orang terkejut je lah. Apa lah kau semua ni takut dengan pengawal saat dipakai. Kelas belakang kan mana ada otak nak pakai ya. Guys, ada orang datang kat kelas kita lah. Budak baik ni, kau jangan tipu kita boleh tak? Bro, kali ni ada orang datang. Tengok Okey, kali ni mesti pengawas. Kan? Asal kau tak pakai spender pergi sekolah? Ayah, diam! Oh, semua. Kali ni tak pakai spender pergi sekolah. Kau cuma hitam kot. Kan, kita gelak ni untuk kebaikan kan. Bukan betul. Kan, aku kawan-kawan. Okey guys, kali ni ada orang datang kat kelas tau. Tuan-tuan, lepas ni atuk kau pula datang budak baik. Asal kau pukul cucu aku? Kau ni nak kena kelempang. Apa? Mana boleh pukul orang tua? Kau tak belajar adab ke? Pergi sekolah ke tak? Adik jangan nak masuk campur. Pergi main Roblox ke aku lempang. Tak ada aku cakap awak lempang. Okey, murid yang tak datang semalam boleh saya nota dari kawannya. Sebab kalau kau tak salin, aku belas! Nasib baik aku tak datang sekolah semalam. Weh budak pandai, aku nak salin nota di buku kau boleh tak? Aku tak datang semalam. Weh budak pandai, kau bagi buku kau sekarang. Kalau tak, aku belasang. Aku nak salin juga otak. Masih lah benda-benda. Aku lempang apa? Aduh! Guys, aku nak salin nota di korang boleh tak? Boleh, tapi kulit kau kena putih di luar. Kena putih. Semua orang pastikan ada salin nota Kalau tak, aku belasang kau. Bapak aku polis tau. Apalah aku kelas belakang. Ketua kelas nak pinjam buku nota, nak salin. Tak boleh hitam, pergi mam. Weh budak MJ, kau nampak tak buku nota aku? Kau tak tahu? Habis tu kat mana? Dia buat apa weh? Cari depan tu weh. Kan, kau tak payahlah duit raya, kau kan dah besar. Okey Atuk. Macam tu lah cucu Atuk, baru sopan santai. Cikgu, minta maaf lambat. Adik saya aksiden tadi. So, Cikgu tak kisah pasal ni. Tak kisah. Gangster tu. Cerita ni gangster dah. Dahsyat weh. Baru tu fikir ni. Soalan cikgu ditembak 500 kali di muka oleh Haikal. Okay murid, aku nak seorang bagi tahu jawapan untuk soalan ni. Cepat. Cepat jawab. Lah kau suruh orang pula. Aku jawab lah kau pandai sangat. Kau aku lempar tok kau. Aku cakap bagi tahu jawapan, bagi tahu je lah. Biar aku jawab. Apa yang kau ni? Cikgu, jawapan dia B. Salah, jawapan dia A. Salah dia jawab. Jawapan tu salah. Kau ni, cik aku pula. At least aku jawab tau. Daripada kau senyap macam batu. Cikgu, saya nak jawab untuk Haikal. Haikal, budak baru best friend kau ke Haikal? Okey budak MJ, jawapan awak pula. Jawapan dia Betul, jawapan dia C. waktu belajar dah habis. Pergi kantin jom. Haikal, nak pergi mana? Kantin. Jom aku belanja. Cikgu bagi boleh. Dah terdekat. Aku swat kau dah benda.
Okey orang tua, kau dah bebas dari penjara. Bebas Pergi ke? sekarang. Terima Kau jangan kasih, buat kerja Pak. gila lagi Oh, pistol. Nak tengok? Pistol? Nak tengok lah. Thank you. Weh, asal kau buat macam tu? Atuk baru keluar dari penjara. Lama tak jumpa Atuk. Lama tak jumpa Atuk, rindu kau tau. Nak Atuk dukung, mai sini mai. Atuk bawa. Jadi murid, kulit apa yang tak boleh jadi putih? Betul, kulit pai. Tak, cikgu nak gaduh, cakap cikgu. Assalamualaikum cikgu, saya nak panggil Luqman. Kacau lah pengawas ni. Luqman, ada pengawas hitam nak panggil kau. Cikgu cakap apa? Pengawas hitam. Yeay, pengawas panggil. Aku pula aja. Cikgu dia nak poting tu Luqman, dia nak poting cikgu. Pengawas tu pun nak bawa dia pergi kau poting. Jangan maju depan, jangan pergi. Bro, asal kau panggil aku? Weh, aku nak bagi kau poting kelas. Pergi, cepat. Yeay, dapat poting. Jadi kau nak bagi dia ponteng? Cikgu jangan. Kan aku dah cakap. Dia orang ni aku poting cikgu. Apa cikgu ni tak nak dengar cakap saya? Bagus lah budak pandai bagi tahu. Otak tak ada ke cikgu ni? Apa? Apa kau cakap? Jangan dengan gaduh lah. Monyet yang lepas muka dia tumbuk dan gua betul abang nak gaduh lah. Kol! Kalau aku gerak, dia gerak ke? Adik, ambil ubat atuk. Ya tu, kejap Cepatlah, lepas dia ni. Hei, bagi ubat atuk. Nak atuk ubat. Adik kat mana tadi? Kan dia nak ambil ubat atuk. Guys, esok perhimpunan. So kita tiga pakai baju PJ tau. Okey. Korang nak pakai baju PJ? Okey murid, hari ni ada perhimpunan. Kau, bangun sekarang. Siapa suruh kau pakai baju PJ? Ingat perhimpunan ni apa? Bapak! Tu kau seorang je pakai baju PJ. Baju PJ apa monyet ni tak ada. Jom putih perhimpunan. Kau nak pergi mana? Lah hitam ni monyet lah. ni kata Pergi kita pula. pula. Ada secawa tu. Semua ni kena keluar tu. Gaduh faham. Sini lah. Pembuli lepas ni jangan pakai baju pijak tepi penat Pakai otak tu sikit. Aku tahu otak kau tak boleh pakai. Semua murid, budak MJ nak tuju sesuatu. Semua senyap Budak MJ, silakan. Dahsyat weh. Cara dia buat tu gempak weh. Bagus. Guys, jom belajar Sajib Biarlah budak pandai. Dah lah hitam. Murid, jangan pergi mana-mana tau time perhimpunan. Sebab Pasal nak cakap sepatah dua kata kau Hindu. Patah dua kata lah weh. Gempak weh. Cikgu lama lagi ke nak balik. Memang lama lagi. Sebab aku akan ajar korang 2 jam. Jangan risau tau. 2 jam. Alah tak apalah Hafiz. Biar balik lambat asal selamat. Lagipun puasa dah nak dekat. Weh, duduk kelas belakang tak dapat balik. Kita nak balik dah. Apa tak boleh pakai. Kelas belakang memalukan je. Kau nak gaduh cakap je weh. Jadi gitu tu. Weh, dengar sini bapak aku polis. Dia boleh letak kulit hitam kau dalam penjara. Murid, lagi 5 minit boleh balik Aku dah tak makan ni sebab korang semua dah tak boleh pakai. Lama lagi nak balik. Akal, jom balik. Aku cakap tak nak balik. Budak baik. Aku bagi kau RM1 kalau kau buat backflip. RM1 itu backflip. Weh, kau memang baik tu. Berita terkini, seorang murid membuat backflip dan mam. Bro, hari ni kan hari terakhir sekolah. Jom kita contoh baju sekolah, lepas tu ambil gambar. Awal, jom. Guys, aku nak ambil gambar. Kau boleh tak? Pada pun nak ambil gambar. Jomlah sini man. Thank you korang, kau punya mantap. Okay guys, semua dah ready Okay. 1, 2. Saya pun nak ambil gambar juga. Cikgu Supir buat join. Sini Memang tak lah. Semua masuk pejabat aku sekarang. Contoh baju sekolah. Ingat sekolah ni apa? Bapak kau. Sibuk je Cikgu Supir ni. Okay, semua dah ready 1, 2, 3. Dia contoh baju sekolah dia. Anak tahu aku nak. Jangan bising boleh tak? Aku dah tidur. Best contoh baju sekolah. Ayah, ni saya. Aku kerja, kumpul duit dan beli baju sekolah. Kau conteng! Ingat duit tu apa? Bapak kau punya duit. Tapi memang duit ayah pun beli baju sekolah tu. Tu lah. Gila kau orang tua ni. Jadi kau lah yang ajar anak aku untuk contoh baju sekolah. Mana dia baca? Alah, bateri phone dah nak habis. Macam mana ni? Dah tak bawa charger. Bateri phone habis. Itulah aku dah cakap datang sekolah untuk belajar. Bukan untuk cari awak. Nah bro, aku bawa charger. Dapat charge. Masa tak ada charge pula ni? Charger tu dah lama rosak. Kalau kau nak, kau beli sendiri. Kau jangan minta kat aku. Jangan malas sangat. Ada kawan pun tak boleh pakai lah. Bro, asal kau tak berhenti sekolah je? Aku tahu kau nak charger ni. Jangan malu. Sini pula. Memang tak. Sini lah.
Tu caja punya pasal kau nak gaduh dengan aku. Oi, hitam! Kau ingat aku tak nampak kau ambil caja aku? Berani kau Oh, budak-budak aku dah sampai. Guys, settlekan! Akhirnya dapat charge phone. Cantik pun kan? Bos kan? Cikgu, ini phone bapak aku! Kau tak bagi phone kau, aku call bapak kau. Hello Pak Kan, anak kau ni, dia selalu buat hal kat sekolah. Lepas tu dia gelap! Cucu atuk lama tak jumpa. Okey murid, sekarang korang semua dah tingkatan 4 tau. So, kelas korang akan berbeza. So, korang semua boleh berambus dari kelas aku. Berambus sekarang! Bro, aku dapat kelas belakang. Weh, aku pun dapat kelas belakang. Mantap. Weh, kau dapat kelas apa pula? Oh, aku dapat kelas depan. Kelas depan? Kelas budak pandai tu. Sanggup kau pengkhianat. Tapi pun dah hidup ni kita kena berjaya. Budak pandai, kau dapat kelas mana? Aku dapat kelas belakang. Kelas belakang? Ayah hantar kau sekolah untuk belajar sungguh-sungguh. Ni kau dapat kelas belakang apa benda ni weh? Okey, cerita dia macam ni. Siapa suruh kau pandang cucu aku? Nak kena rempak. Orang tua pergi masuk hospital mental. Tak hitam, kau nak gaduh? Tapi ayah dulu kan kelas belakang juga. Patutlah. Cikgu, boleh tak letak anak saya kat sekolah depan? Tak boleh lah encik, tak boleh. Dia dah cukup bongok dah. Hitam ni aku suruh letak je lah. Aku dah faham ke lah. Tarik takut tu. Potong takut dia. Cepat. Cikgu letak dia. Murid, cikgu dah tanda semua buku latihan korang. Ada banyak kesalahan. Sekarang aku nak korang buat pembetulan tau. Buat sekarang juga. Apalah kau semua kena buat pembetulan. Tengok kau, aku tak salah tu. Betul cikgu. Cikgu tak ada buku Kau semua. Tak nak buat pembetulan. Malas lah. Haikal. Nak aku tolong buat pembetulan. Tak apa, aku buat tak apa. Lah, tolong je. Aku cakap tak apa, hitam. Tolong je. Memang tak lah aku nak buat pembetulan. Dia budak baik. Ni tolong buat pembetulan. Tak apa, aku tak nak buat. Kalau orang cakap aku, Bro, kau okey tak? Bro. Hei, kau jangan gerak. Tembak. Boleh titik. Seorang murid menjadi gila dan belasah semua orang kat sekolah. Bila kau jumpa budak ni, tutup tingkap, tutup pintu. Jangan bagi dia masuk. Hai, jangan kau masuk. Ya murid, cikgu nak semak tulisan seorang-seorang. Bagi cepat. Nak cikgu tulisan saya. Buruknya tulisan. Buruk tulisan saya. Ya, bagus lah tu. Cikgu, nah, tulisan saya. Cantik tulisan. Tulis pakai apa ni? Tulisan tu saya suruh bapak cikgu buat. Korang semua ni lemah tulisan. Nah cikgu, saya punya. Tulisan memang cantik lah. Bagus. Tapi kenapa tak tulis tarikh? Saya lupa. Bagi cikgu cek tulisan. Tak nak. Kau nak pergi mana? Bak ni. Tulisan kau lagi buruk dari muka cikgu. Tapi tak apa, cikgu tak pukul awak. Thank you cikgu. Sebab cikgu, cek tulisan saya pula. Allah, tak tahu nak buat apa, bosan lah. Phone atuk. Aku yang jumpa dulu phone atuk. Ada siapa-siapa nampak phone atuk? Aku dapat dulu. Bongok. Aku abang aku layak. Atuk sayang aku lah. Korang semua atuk tak sayang. Kamu dah jumpa phone atuk. Bagi balik. Tapi tu, kan atuk selalu bagi phone ni kat saya. Bila orang tua cakap bagi je lah. Okay murid, masa tujuan exam tinggal 1 minit. Tapi tak payah jawab lah, aku nak tengok kau semua fail. Tinggal 1 minit. Alah, kerja cepat tu. Bagi tahu jawapan cepat boleh tak? Cepatlah tolong lah. Jangan kacau aku lah. Laitan ni, bagi tahu lah. 1 minit lagi. Nasib baik sempat siapkan. Kenapa kau buat macam tu? Okay murid, water exam sudah tamat. Bagi kertas sekarang. Kalau saya tak nak bagi, cikgu nak buat apa? Cikgu nak buat apa? Dah cikgu, saya dah tulis nama, tarikh. Bagus. Mana nombor IC? IC buat apa cikgu? Atuk, jangan pergi Atuk. Siapa nak main badminton dengan adik? Adik, Atuk dah tua. Tak lama lagi nak mam. Orang tua, aku cakap jangan pergi. Itulah, jangan pergi. Jadi apa punca dia macam ni? Kulit hitam. Patutlah. Luman, cepat nak buat petang kan? Kau betang lah. Betang cepat.
Weh, aku dah buat semua kerja tu. Kau bentang je lah. Bentang lah. Tunggu apa lagi? Cepat. Cikgu, bagilah dah masa. Biar lambat asal selamat. Kau ni. Hari ni kumpulan saya akan bentangkan tentang tajuk ini. Kan? Apa khabar? Sampai kan lepas ni kau grup dengan aku nak? Bro, pergi jauh-jauh. Jangan malu, sini lah. Sampai kan lepas ni kau grup dengan aku buat pembentangan. Kena tipu. Kau kan tak pandai macam mana? Jadi murid, bila buat pembentangan tu, bercakap lah ya, buka mulut. Okey murid, hari ni kita akan baca karangan tau. Sebab siapa tak baca, aku akan belasah. Cikgu, nak baca? Murid, inilah harapan sekolah. Selalu buat cikgu bangga. Bagus. Cikgu hitam! Okey budak pendiam, kamu pula. Aduh, apa baca ni? Kuatlah sikit. Kuat sikit suara. Benda tu kau ni tak suara. Tak baca kuat sikit. Alamak. Cikgu dapat studi dia mana? Studi negara? Sebab dia boleh. Cikgu, saya dah baca pula. Baca icon. Some of them are you, some of them are human. What I gotta do to get it? Sudah sikit dah dah tu nak pergi mana? Tu polis, budak gila tu. Jangan risau. Jom, kita settlekan budak ni. Berita terkini, 2 polis hitam disyaki dibelasah di sekolah ikan. Okey murid, jadi 6 tambah 7 jadi 67. 6, 7. Gila. Ya, dah waktu rehat. Pergi mana tu? Rehat? Tak ada. Duduk. Pergi rehat pula. Ingat kantin tu apa? Bapak engkau punya kantin. Tengok waktu rehat dah habis dah. Bagus lah tu Aikal. Cikgu lah pasal waktu rehat dah habis. Oh, waktu rehat dah habis? Kesian. Siapa sudah tak pergi tadi? Aikal, lama tak jumpa. Jom main bola sepak. Weh, budak mana bawa jam tangan tu? Gepal lah. Tengok warna hitam. Mahal tu, berapa ringgit? Oh, harga dia 160. Bongok, tak sampai kisah pun. Weh, tengok aku ada jam tangan. Bro, pasal ni bro, jam tangan ni. Bagi sekarang. Dah habis. Apa main-main banyak jam ni ha? Bagi balik kat dia. Kalau tak aku lepang. Apa budak pandai? Biar aku tolong. Bagi jam tangan ni balik. Bagi sekarang. Bro, pasal ni balik. Nah. Ha? Weh, monyet, kau baling jam tangan ni. Bapak pandai, kita main-main je. Ingat aku takut bang, bapak pandai. Aku dah kalahkan anak monyet kau tu. Aku boleh belasah kau juga. Ha? kejap. Patut aku cari jam tangan aku. Tak ada. Kau ambil. Yang ni saja je nak bawa jam tangan nak tunjuk kat kawan. Boleh kan? Berita terkini. Seorang ayah didakwa pukul hitam. Murid, cuba korang bayangkan. Ada banyak slipper kat depan rumah korang. Tak, kau tengok ada apa? Ada hutang hitam. Cikgu, ambil gambar budak tu menangis. Bro, bertenang. Kita tahu spender kau koyak tengah. Bro, jangan. Lepas tu korang tengok kucing korang dah. Lepas ni aku nak balik rumah. Kau jangan buat aku sedih. Cikgu, bangun. Aikal. Aikal, kau dah dengar ceramah sedih kan? Tak ada minta maaf dengan ayah ke? Okey. Macam tu lah. Weh Aikal, tengok aku buat botol flip. Cepat tunjuk. Weh, dia buat botol flip dah. Macam mana dia buat weh? Macam mana dia buat?